Senyum. Para media, okey. Sekarang ditanya, kami semua ni memang tak sabar nak tengok magic yang bakal dihasilkan oleh barisan produksi hebat ini. Semoga filem ini menjadi kebanggaan negara. Terima kasih para tetamu kehormat kami. Itu silakan. Tapi kita berharap ya, nampak gayanya Yang Muhammad Datuk Daryl Hans Isaac akan menjadi pelakon kami untuk filem. Well, ladies and gentlemen, are you ready for the name reveal of the movie? Everyone is quiet. Anda sudah kita mulakan dengan Datuk Rashid. Datuk, soalan anda adalah, Datuk, anda sendiri mengalami detik kegemilangan pada tahun 1992. Bila melihat kisah hidup anda yang akan diangkat ke layar perak, apakah emosi ataupun mesej paling utama yang ingin Datuk sampaikan kepada para penonton sekalian? Memang saya teruja sebab satu, memang sebelum ni ada dengar ura-ura ada penerbit-penerbit lain nak buat. Ni dah lebih 30 tahun. Baru kali ni terjadilah. Saya betul-betul terima kasih kepada yang nak merealisasikan filem ini, dan juga saya sebagai penasihat, saya juga ingin berkongsi pengalaman saya sepanjang saya sebagai seorang pemain badminton dan preparation sebelum pertandingan, dan juga masalah dalaman dan juga susah payah sebagai seorang pemain nak berlatih sungguh semua. So saya akan share di dalam filem ini. So kita nantikan. Soalan seterusnya kepada Datuk Chia Soon Kit. Datuk, apa yang mendorong anda untuk terlibat secara serius dalam membina semula skuad negara pada waktu itu? Dalam keraguan ataupun cabaran, apakah yang membuatkan Datuk terus berjuang? Yang membuat saya terus berjuang ialah semangat patriotism, ya, itu yang selalu mendorong saya bekerja keras, hingga kita tidak macam mana? Tak tidur? Tak rehat? Bukan tak rehat. Komitmen sangat tinggi lah, sebab kita bermain bukan untuk secara kepada pribadi, tetapi untuk Malaysia. Itu ialah impian saya sejak saya kecil lagi. Jawapannya. Soalan seterusnya ditujukan kepada Datuk Rashid dan juga Datuk Chia. Boleh Datuk berdua kongsikan mengapa anda memilih untuk menyerahkan kisah ini kepada pengarah Danny Ooi dan pasukannya, dan apa yang meyakinkan anda tentang kemampuan mereka untuk mengangkat kisah ini ke layar perak? Untuk saya, pengarah Danny Ooi